Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, insya-Allah kita sambung pembelajaran kita dalam bab radha'ah. Pada minggu lepas kita dah belajar tentang rukun radha'ah, tapi hari ini kita akan sambung lagi lah. Kita akan sambung lagi pada syarat-syarat setiap rukun radha'ah. Sebelum tu kita ingat balik radha'ah ni tentang apa. Radha'ah ni tentang susuan kepada bayi. Okey, hukum radha'ah bagi ibu bagi ibu kandung. Okey, bagi ibu kandung wajib ibu kandung tersebut menyusukan bayinya jikalau yang pertama bapa tidak mampu membayar upah orang lain untuk menyusukan bayinya. Makanya ibu kandung kena wajiblah dia menyusukan bayi. Situasi yang kedua, bapa tersebut mampu bayar upah tapi tak ada siapa yang nak menyusukan bayi, maka ibu kandung wajiblah menyusukan bayi. Dan situasi ketiga, anak tersebut ataupun bayi tersebut hanya mahu susu daripada ibu kandungnya sahaja. Okey, yang tidak wajib, ibu tidak wajib menyusukan, tetapi ibu berhak menyusukan bayi tersebut. Okey, rukun radha'ah hanya ada 3 saja. Benda ni awak semua kena ingatlah, hukum radha'ah hanya ada 3. Minggu lepas kita dah bagi formula kan. Okey, yang pertama bayi disusui, yang kedua susu, yang ketiga perempuan yang menyusukan. Minggu lepas kita ada bagi formula untuk yang pertama bayi. Kita guna perkataan akronim bagi. Ayat dia, bagi saya pancake. Contoh macam itulah, bagi saya pancake. Bagi, ba iaitu untuk bayi, saya untuk susu, pancake untuk perempuan yang menyusukan. Tak kisahlah terpulang untuk awak ingat formula tu ataupun rukun tu macam mana. Yang penting awak kena ingatlah 3 rukun radha'ah. Okey, rodek iaitu bayi yang disusukan, laban iaitu susu itu sendiri, dan murdek iaitu perempuan yang menyusukan. Syarat rodek dengan laban minggu lepas pun kita pertemuan sebelum ni kita dah ajar. Dan untuk hari ni kita akan pergi kepada syarat murdek iaitu perempuan yang menyusukan. Baik, syarat yang pertama, perempuan tersebut yang nak menyusukan bayi ni mestilah masih hidup. Kalau perempuan tersebut telah meninggal dunia, dia mungkin juga boleh menyusukan. Perempuan tu telah meninggal dunia, dia ambil susu badan daripada perempuan tersebut, dibagi juga kepada bayi, boleh, tapi dia tidak menjadi mahram kepada perempuan tersebut lah. Dia tidak menjadi mahram kepada perempuan tersebut. Sebab syarat yang pertamanya, perempuan yang menyusukan tu mesti masih hidup. Okey, seandainya perempuan tu dia masih hidup, kemudian dia perah susunya, tak kisah dia masuk dalam bekas ke dalam botol, kemudian perempuan tersebut meninggal, susu yang diperah masuk dalam bekas tadi diberikan kepada bayi, itu masih dikira sebagai radha'ah lah. Sebab waktu ketika susu tu telah diperah, dia masih lagi hidup. Okey. Syarat yang kedua iaitu perempuan tersebut mestilah baligh. Mestilah baligh walaupun dia masih dara, walaupun dia belum berkahwin lagi. Tapi seandainya dia sudah baligh, umur 9 tahun, umur 9 tahun contoh dia dah baligh, maka dan dia dah ada susu badan, dia boleh menyusukan bayi. Itu boleh. Okey. Kalau dia belum baligh ataupun umur dia bawah 9 tahun, maka dia tak bolehlah menyusukan bayi. Okey, kalau awak boleh tengok dekat kitab muka surat 6. Dalam subtopik ni muka surat 6. Okey, kita pada muka surat 6 tu awak boleh tengok ada dalam bab baligh tu dia ada 3 poin. Poin yang pertama, perempuan tersebut mesti cukup umur, iaitu 9 tahun hijrah. Yang kedua, sekiranya susu tersebut diperolehi daripada perempuan umur kurang 9 tahun, maka tidak sabit susuannya. Maka tidak dikira lah, senang ceritanya.
Kalau umur dia bawah 9 tahun, dia menyusukan, tidak dikira susuan tu. Dan yang ketiga, sabit hukum susuan sekiranya perempuan tu masih dara dan dia ambil pil hormon. Dia tak ada susu, kemudian dia ambil pil hormon untuk dapatkan susu badan, itu boleh, dibolehkan, hukumnya harus. Okay, jadi awak ingat syarat bagi murdi' ada dua, iaitu masih hidup dan yang kedua baligh walaupun masih dara. Okey, jadinya sampai situ pembelajaran kita untuk hari ini. Saya ada sediakan link kuis, jadi awak semua boleh buat latihan dalam link kuis tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.